PN tengah sibuk cari kapten baru untuk PRU16. Tapi masalahnya, kapal ni dah bocor dari dalam. Sejak PRU15 yang lalu, kita dah nampak Persatu makin hilang arah. Parti yang dulu menang besar sebab faktor Tun M, sekarang kita tengok dah pun terumbang-ambing. Ahli mereka konon lah ada 700,000 orang. Tapi pemimpin masih bercakaran merebut kuasa. Kita tengok sekarang ni pun dalam parti ni dah ada dua kem besar. Satu, kem Hamzah Zainuddin. Satu lagi kem Azmin Ali. Dua-dua nak tunjuk hero, tapi hakikatnya dua-dua tak ada kredibiliti pun nak pimpin. Muhyiddin Yassin pula. Dulu orang panggil dia Abah. Tapi sekarang dah jadi beban dalam parti. Dia cuba nak tunjuk image clean, tapi kes mahkamah dia cerita lain lah. Ada 4 pertuduhan salah guna kuasa melibatkan 232.5 juta dan 3 lagi pertuduhan pengubahan wang harap sebanyak 200 juta. Masa PRU15 dia cuba nak jadi PM balik tapi gagal. Sekarang ni nak jadi pemimpin utama dalam PN pun dah tak ada sokongan penuh. Kita tengok Bersatu ni makin lama makin rapuh. 6 ahli parlimen mereka dah lompat sokong kerajaan sejak 2023. Ini bukan masalah kecil. Ini bukti parti ini tengah hilang kepercayaan dari dalam. Dulu kita tengok mereka hidup atas satu matlamat je, iaitu nak jatuhkan Najib dan BN. Sekarang ni matlamat pun dah tak nampak, lalu tuju pun dah makin kabur. Itu sebabnya lah mereka sendiri pun bergaduh sama sendiri. Lepas tu ada pula drama Hamzah lawan Azmin. Hamzah ni nak jadi pemimpin besar dalam PN, tapi apa rekod dia? Setakat jadi menteri dalam negeri dulu, tapi tak ada apa-apa pencapaian besar yang rakyat boleh ingat atau banggakan. Azmin pula, rekod sebagai pengkhianat pun dah cukup panjang. Dari PKR, lompat ke Bersatu, sekarang konon nak jadi pemimpin utama Perikatan Nasional. Tapi persoalannya, siapa sebenarnya yang percaya dekat dia? Jadi sekarang Bersatu tengah fikir siapa yang nak lead PRU16. Tapi realitinya Bersatu dah nazak. PN sendiri pun tak stabil. Kalau dalam parti sendiri pun huru-hara, macam manalah orang ni nak urus negara? Habis tu nak pilih siapa? Hamzah? Azmin? Boleh pakai ke dua-dua ni?